Oi, aku nak tanya ni suka matcha atau suka kopi? Kak tanya saya ke kak? Ya, saya tanya awak. Awak suka matcha tak? Saya memang suka matcha. Nak tahu tak sekarang ni dekat Live ada matcha. Ada matcha latte, ada matcha latte mousse. Oh, kalau macam tu bagi saya dua-dua lah kak. Boleh. Sekarang ni kita kena timbang matcha powder dulu tahu sebelum whisk. Ni akak tahu apa ni kak? Sekarang ni kita buat roasted tea and then kita whisk. Kita kena whisk bentuk zigzag tau. Oh, kacau lagi kak, kacau lagi kak. Ni saya tuang susu dulu dekat dalam ni. Ni apa pula kak? Inilah matcha mousse yang membezakan matcha latte dan juga matcha mousse. Rasa dia sedap dan milky. Okey, dah siap. Tapi kalau matcha ni tak kena dengan tekak saya macam mana kak? Kita ada guarantee. Kalau 3 kali stream, kalau awak tak suka, awak boleh tukar tau dekat outlet. Oh, si ada guarantee. Ini matcha latte mousse, ini matcha latte. Wah, okeylah kak. Saya minum dulu. Terima kasih. Sama-sama. Ni matcha latte. Oh, matcha dia strong. Tapi dia ada sweetness dia. Aku suka. Yang ni matcha mousse latte. Aku lagi suka yang ni sebab dia lagi creamy. And ada manis yang extra tapi still tak terlalu manis. Korang mesti try.